Pada 22 Januari 2026, terdapat laporan yang mendakwa Malaysia telah menyerahkan 5,207 hektar tanah kepada Indonesia sebagai pampasan bagi 3 buah kampung di kawasan Nunukan, berdekatan sempadan Sabah dan Kalimantan, iaitu Kampung Kabunggalo, Kampung Pagar dan Kampung Tetagas. Secara dasarnya, Ketua, pendirian kerajaan jelas tertakluk kepada undang-undang, perjanjian dan konvensyen yang berkuat kuasa. Dalam hal terkait persempadan semula dengan Indonesia, kita juga amat menghormati kesepakatan bersama sebagai negara sahabat di antara Malaysia dan Indonesia. Atas penentuan sempadan darat antara bangsa Malaysia dengan Republik Indonesia adalah berdasarkan 2 konvensyen dan 1 perjanjian. Untuk keseluruhan Sabah dan Sarawak, konvensyen persempadanan antara kerajaan British dan Belanda, Boundary Convention 1891. Untuk Sabah, perjanjian persempadanan antara kerajaan British dan kerajaan Belanda, Boundary Agreement 1915. Untuk sebahagian kecil sektor di Sarawak, Konvensyen Persempadanan antara kerajaan British dan Belanda yang telah ditandatangani di Hague pada 26 Mac 1928, Boundary Convention 1928.